cikgu lebih diam. Nabi kata diam itu hikmah. Jadi kalau kita membalas atas kerana info yang kita rasa kita perlu untuk bagi pencerahan, dan kita balas. Tapi kalau tidak perlu, jangan berdebat dengan orang bodoh. Diam itu hikmah. Simple. So kita dah tahu kita berada di dalam jalan ni, mesti akan ada orang pro and cons dia. Orang suka, orang tak suka. Orang lebih suka, ramai lagi orang tak suka. Itu dah biasa. Sebab cikgu dah dalam industri dah berapa lama dah. Jadi kita dah dipersiapkan awal oleh Allah tu tadi, supaya kita bersedia dengan apa-apa saja tumahan, apa-apa saja sangkaan. Kalau zaman-zaman dahulu pun Nabi kita pun pernah kena macam-macam. Kena baling tahi, baling batu, berdakwah. Berapa orang saja pengikut pun dakwah kan. Jadi kalau kita sifatkan kita sebagai orang biasa, takkan kita tak boleh nak terima benda begitu. Nabi pun menerima ujian yang sangat getir. Jadi kita sangka baik. Setiap kali perjalanan dan apa saja yang datang, saya cuba untuk bersangka baik. Andai kata ada silap daripada cikgu akan muhasabah lah. Sebab kita sentiasa pendosa, akan berbuat silap. Cumanya setiap tulisan yang ditulis akan dipertanggungjawabkan. Betul. Jadi berhati-hati. Betul. Tak Itu kena terlepas dengar juga. Betul. Itu kita dengar, walaupun bunyi dia simple Simple. Bunyi simple lah. Tapi sebab saya dah interview ramai orang apa cikgu podcast, ada orang yang anxiety, ada yang pernah bunuh diri, yang memang 99% nak terjun, nak gantung diri sambil dukung anak, nak terjun bangunan, macam-macam. Disebabkan juga kata-kata yang begini. Betul. Yang tangan kita tak menjaga ni, mungkin dia di masa tu dia dah okey dah, tapi tiba-tiba dia dapat semua ni serangan-serangan senjata halus ni. Sangat. Bila kita tengok, aku ni memang dah tak guna hidup, betul lah dia cakap macam ni. Kadang-kadang benda tu simple je kita share. Bila dia baca tu kena pula kat hati dia, dia lompat, dia terkejut. Dah banyak kes lah. Dah banyak